Yen, Bliss harap satu hari nanti ada orang nak ambil kita jadi anak angkat. Janji tahu, kalau ada yang ambil, kita mesti tinggal sama-sama dalam satu keluarga. Bliss, Puan ni nak ambil Bliss jadi anak angkat. Hai Bliss, jom ikut saya balik rumah. Boleh tak Puan ambil Yen juga jadi anak angkat? Maaf ya, saya cuma mampu ambil seorang sahaja. Kalau macam tu, Bliss tak nak. Sebab Bliss dan Yen dah janji nak tinggal dalam keluarga yang sama. Yen, tadi ada Puan nak ambil Bliss jadi anak angkat. Tapi Bliss tak jadi ikut. Kenapa? Itu kan peluang untuk Bliss ada ibu. Sebab kita dah janji, kita nak tinggal sama-sama. Terima kasih, Bliss. Tak nak Yen cuma nak ikut kalau Bliss ikut sekali. Tapi saya cuma mampu ambil satu anak sahaja. Yen ikutlah Puan ni, jadi anak angkat dia ya. Tapi kita dah janji nak tinggal sama-sama. Jangan risau, kita tetap boleh jumpa selalu. Yen, hati-hati di sekolah ya. Baik Ibu, selamat tinggal. Mana Yen pergi? Sudah lewat tapi Yen tak balik sekolah lagi. Hello Cikgu Norma. Yen, tapi sudah 1 minggu Yen tak datang sekolah. Jadi maksudnya selama ni Yen tak pergi sekolah? Saya kena siasat ni. Terima kasih Yen sebab hari-hari jumpa Bliss. Macam mana dengan ibu baru Yen? Dia baik, tapi Yen lagi seronok kalau dia ambil Bliss juga. Jadi itu sebabnya Yen tak pergi sekolah. Korang rasa patut tak saya ambil Bliss jadi anak angkat juga?